Sejuk-sejuk lagi. Joe yeah. Bukan panas-panas lagi lah. Hari ni sejuk-sejuk lagi. Joe yeah. Ni orang tua mana ni? Buat teruk lah ni. Dan okey, hari ni kita akan menuju ke... Pagi ni kita akan menuju ke mana ni? Kita akan menuju ke Kelang Benda. Ni King Long ni. Muhammad ni. Tengok dia mengedit video ni. Oh, bah dia naik macam ni. Mana tempat driver dia? Oh, dia masuk lah. Dia left hand drive. Hey, panas-panas lagi Joe yeah. Okey, pagi ni kami dibawa melawat kilang benda. Apa ke bondo? Apa ke bende? Okey, gua sekarang ni duduk dalam kawasan kilang benda ni lah. Kat belakang ni. Luar juga tempat ni. Dan pagi ni akan ada beberapa aktiviti lah dekat sini. Antaranya akan dibawa untuk melawat dia punya showroom dia. Dan akan ada test ride untuk model yang baru yang bakal dilancarkan di Malaysia tak lama lagi. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jom kita cek tengok apa yang ada kat dalam tu. Nah. Bagi dia proof dulu. Mira nak tengok muka dia aja. Muka dia okey. Dan permulaannya sekali kami dibawa masuk untuk melihat dan meronda di kawasan ataupun di showroom Benda. Semestinya Benda adalah pengeluar jentera-jentera yang bernuansa cruiser atau easy rider di mana banyak menggunakan enjin jenis V dengan reka bentuk yang agak ekstrim. Benda juga bukan sekadar mengeluarkan jentera-jentera easy rider ataupun cruiser, bahkan jentera 4 roda juga dikeluarkan. Buktinya di depan mata sekarang ini adalah jentera 4 roda Benda Supernova 1000cc, di mana jentera ini sangat-sangat sesuai untuk digunakan di ruangan atau lapangan off-road. Oh yeah. Apakah jentera off-road ini akan dibawa masuk ke Malaysia? Doakan saja kemunculannya nanti. Oh yeah. Kalau dibawa masuk pun best juga kan. Tengok di bahagian belakang ni. Geng-geng sebelah utara memang layan lah benda-benda macam ni sebab senang nak bawa angkut buah lah, padi lah kan. Ini sangat-sangat best. Benda boleh dikatakan sangat baru dalam dunia pembuatan jentera motosikal ini, tetapi telah pun berjaya mengeluarkan banyak model-model yang betul-betul menarik perhatian dengan reka bentuk yang sangat-sangat unik dan menarik, futuristik serta penuh dan padat dengan features modernisasi. Oh yeah. Tadi dapat ikut berat aku tau. Oh, dia ikut berat kita. Memang power. Woi, siap ada sistem hidrolik lagi. Kemajuan sangat maju. Oh, dia akan tengok kita punya berat kita. Inilah antara model-model yang rare, model-model yang modern dari Benda LFC 700. Wih, apa yang bunyi pre tu? Pam apa? Oh, macam Batman punya motor. Ini adalah showroom dia. Yang mana ke visitor akan datang ke Benda, dia akan keluar ke sini lah untuk tengok dia punya model-model dan macam-macam model. Sebagaimana yang tahu, Benda adalah salah satu company yang sangat agresif sekarang ni, mengeluarkan model-model yang klasik, macam mana yang kita sudah dijual di Malaysia. Dan untuk your punya permission, sekarang ni Benda di Malaysia adalah sales adalah amat-amat menggalakkan. Di mana Napoleon 250, Napoleon Bob 500, LFC 700 dan lain-lain model mendapat sambutan yang sangat baik di Malaysia. Itu adalah respon daripada market lah. Okey, selepas melawat showroom Benda, kini kami dibawa ke kilang Benda pula. Okey, kami baru turun bas sampai di kilang Benda yang sangat-sangat wow. Nampak tu dia punya keluasan dia, daripada membawa ke sana, membawa ke situ, membawa jumpa Roger kat sini, naik atas pula. Dia punya nama kilang tu Benda Satun Power. Hai, Satun. Hai. Macam familiar nama tu. Ini kita akan membuat sesi test ride lah dekat sini. Sebentar saya lagi mereka akan bagi kita test kat sini. Oh, memang tempat ni dekatlah muka sikit bagi nampak. Tak ikut orang kata buat voice over je kan.
Cuaca agak menarik juga ni. Basah lah, sejuk-sejuk sikit. Biasalah angin timur. Dan angin timur ni dekat Perlis pun basah je juga ni. Mula dah bulan-bulan 11, bulan 12 ni. Sampai bulan 1, 2, 3 nanti kan. Ni tengok ni. Ni semua benda-benda yang kita akan test lagi. Ni dia kira kategori ATV lah. Ni sesuai dah ni untuk geng-geng kita di kawasan Bendang nanti kan. Okey, semua sedang berjalan untuk pergi ke tempat teduh sikit lah. Ada penerangan lah daripada kilang Benda. Nampak tu kita punya ketua kita. Ketua kita jenuh duk panggil, tengah duk keluar. Okey ketua. This way. Puan pula lah. Dia ni yang kita daripada sana tu kerja-kerja lagi sini. Nak ubah sana pula. Ni nasib baik lagi tempat hang. Nasib baik lagi hampir kolah hantar. Okey, ni dia punya kawasan ataupun building ataupun bangunan assembly dia lah. Untuk pasang tayar, enjin lah apa semua. Sebelah sini untuk nak sembung dia punya cat motor lah kat sini. Ni kawasan cat motor pun nampak tu. Memang nampak profesional. Kilang macam supermarket tu. Two wheels and a frame assembly mainly about entry and itulah pun kata motor China tak power lah, apalah. Tengok kilang tu dah. Tu. Ini bukan kilang cokitnya. Ni dia punya tempat-tempat kerani-kerani dia lah. Kayak macam office dia lah kat sini ni. Tu. Berapa tingkat dia taklah nak bilang. Ni semua ahli-ahli daripada rombongan kita lah ni. Ramai kan? Ada 40 media semua. Awal ni dapat kemas pula. Okey, alhamdulillah kita sampai di entrance dia dan depa pun bagi kita record lah. Kalau tidak ni payah juga nak bagi record ni kan. Masalah kilang ni dia punya frame body motor apa tak tahu lah. Dan di area sini pula terlungguknya banyak enjin. Pilih. Tadi kita tengok baru dah pasang awal tu kan. Okey. Ni sampai ke sini dah ni. Rupanya bukan motor. Ini ATV lah. Apalah? Bondo. Okey, siaplah pemasangan semualah daripada awal tadi. Ni nak bawa pergi test ke bahagian depan pula lah. Tu dia. Pakai enjin V-twin tu. Enjin V-twin. Inilah bahagian yang terakhir. Pasang cover set semua dan nak wrapping dia punya seat apa semua ni. Ni nak tolak pergi ke depan lah. Untuk pergi parking lah kot, tempat menunggu untuk diedarkan lah. Kuat sikit tolak galung. Makan apa bagi tadi yang tak larat sangat ni? Tolak kuat sikit yang hampa dia orang pun tak tolong dia. Tu harap galung ni je, teruk dia. Apalah. Tak gentleman Malaysia langsung. Okey, nampak track ni. Kejauhan lebih kurang dalam 200 meter dah ni. Dekat-dekat lah. Dan mungkin akan ada satu acara yang sangat-sangat ditunggu-tunggu lah. Yang ni kita akan membuat sprint test lah. Jadi rider-rider pun mula duduk pasang-pasang pakai baju dah tu. Kita akan buat sprint test dengan jentera ni. Benda V4 ni. Ada lagi Benda 950. Yang ni 950 ni. Semuanya cruiser. Jadi memang akan memberikan satu race yang sangat-sangat hebat lah sebentar lagi. Yang ni nama dia pun macam rare ni. Chinchilla 250. Ini pun sangat-sangat akan memberikan. Tunggu sebentar lagi. Okey, sebenarnya semua kawan-kawan kita test naik seorang-seorang motor. Tapi kita kena ada juga untuk yalah yang beristeri kan. Kadang-kadang kan kena test jugalah naik dua orang
bagi kokot lah. Laki dia nak beli, bini dia pun support lah. Ini macam alah, tak macam kan. Beli jiwa orang kata. Okey, kita nak tengok motor ni. Kami ni 2 orang ni. Tak buat pun. Tak muat. Muat lah. Weh, tak boleh buat dua ni. Tak buat ni. Takkan tak lepas jubuang besar sangat kan? Kecil weh. Lepas. Lepas naik. Lepas lah. Wah, lucunya memang kena perlu lah. Okey, gua mengambil kesempatan untuk test ride Gentra Chinchilla 250 ini dengan membawa pilihan ataupun penumpang dekat belakang. Jadi kita nak test sama ada Gentra ini sedap atau tak sedap, selesa atau tak selesa jika kita naik berdua. Joy. Dan sebagai pemberitahuan, rider di depan berketinggian 172 cm dengan berat badan 95 kg. Manakala yang dekat belakang itu ketinggian 173 cm dengan berat badan sekitar 72 kg. Jadi, apakah perasaan menunggang Gentra Chinchilla 250 ini secara berdua? Naik berdua nampaknya langsung tidak memberi sebarang ketidakselesaan. Bahkan prestasi enjinnya juga langsung tidak terusik. Tetap ada power, ada pick up dan semestinya sedap dan selesa. Jadi, Gentra ini lulus untuk couple rider. Oh yeah. Perdamaian yang ku cari. Wati. Apa? Kau menduakan aku, Wati. Kau menduakan aku, Wati. Ni tak boleh kamera dia punya. Dia punya kamera dah kena hijack. Begitulah testing 2 orang tadi. Chinchilla 250. Naik 2 orang. Okey, pick up pun best. Yang ni dia pakai gear auto. Benda 350 15B. BD 350 15B yang ni. Dan yang ni pakai gear Benda dark flat 500cc ya? 500cc V4. Yang ni pun mungkin lah, kemungkinan besar akan dibawa masuk ke Malay. Yang ni 250 Chinchilla. BD 250 15A. Yang ini BD 700cc yang dan yang sana tu 950. Yang bau Roger naik ni sampai menangis. Sampai menangis. Sampai menangis. Motor ni tak tahan dengan dia macam cepatlah stop. Enjin dia V-twin dapat dekat mat Roger ni, dia hantam macam bawa superbike. Boleh slide. Boleh slide lah tu. Habis motor. Tapi tak apalah, nak test kan. Nak test. Dan mungkin juga akan masuk ke pasaran kita. 6 model ni daripada Benda ni kemungkinan bukan semua lah akan bawa masuk ke Malaysia, tapi ada certain ataupun 2-3 biji yang bakal dilancarkan di Malay. Tunggu kehadirannya nanti.